Belia adalah masa hadapan jika kita ambil serius suara mereka. Jika kita cakap tentang belia, ada jurang besar antara belia dengan orang dewasa zaman sekarang. Jurang dia bukan kecil, tetapi jurang dia sangat besar. Boleh kata orang boleh gaduh macam is a Gen Z gaduh dengan Gen Y, gaduh dengan millennials. Dan kita sampai sekarang ni boleh kata ada triple threat di antara kita yang generasi mana lagi bagus. Dan benda itu yang akan memecahkan kita sebagai rakyat. Dan apa kita boleh buat sebagai belia? Mari saya tunjukkan. Hey guys, welcome back to My Shock Overclock. First of all, thank you korang yang join episode pada minggu ni. Dan minggu ni kita nak cakap tentang pasal belia dan apa kita boleh buat dekat dalam dunia parlimen ataupun politik. Baru-baru ni kita dikejutkan beberapa jawatan di kabinet telah ditukar. Rakyat Malaysia dengan belia Malaysia ada beri suara dan beri pendapat tentang perubahan tersebut. One of the thing yang kita bincang untuk dekat dalam bahagian belia adalah 3 benda. Satu, tentang kesihatan mental. Kedua, peluang pekerjaan. Dan ketiga adalah pendidikan. Ini adalah top 3 yang belia sentiasa bersuara, sentiasa menyuarakan, sentiasa beritahu yang benda ini perlu ditukar. Kita tahu menyuarakan pendapat saja tidak cukup. Mereka perlukan buat satu tindakan. Bukan seperti buat tindakan di jalanan ataupun buat tindakan hanya melalui social media, tapi perlu tindakan daripada kita buat zaman sekarang, iaitu kita kemukakan kepada kerajaan mereka. Perubahan tersebut bukanlah boleh dibuat pada satu malam atau 2 malam, tapi memerlukan masa yang panjang dengan orang yang betul, dengan memberi hujahan yang boleh kata okey, hujahan ni berdasarkan dengan perkara yang selari apa yang kerajaan kita boleh buat dan bantu rakyat Malaysia. Sebab bercakap tentang politik boleh dikatakan tabu dekat dalam rakyat Malaysia. Bukan sahaja kepada di tempat kerja ataupun di tempat belajar, tetapi ibu bapa juga sekali dengan anak mereka tentang pasal dunia politik. Jika anak nak tahu tentang pasal dunia politik, mereka perlulah berhati-hati kerana menjelaskan satu dunia politik ni bukan mudah. Boleh jadi terpesong dengan benda yang mereka tidak faham, ataupun mereka akan cari satu contoh ataupun satu bahagian source dekat dalam internet dan jadikan sebagai satu sumber untuk pemahaman tentang politik mereka dan siapa yang mereka percaya dalam dunia politik tersebut. Jadi sebagai belia, apa yang kita boleh buat selain daripada kita menyuarakan pendapat kita dan perlukan tindakan dalam kerajaan? Anda boleh buat beberapa benda. Salah satu perkara yang anda boleh buat is kenal pasti apa isu yang anda mahu kemukakan, yang the big point untuk menceritakan ataupun menunjuk yang kata ini adalah masalah besar dan perlu diselesaikan segera. Salah satu isu yang kita boleh ketengahkan adalah isu pekerjaan zaman sekarang. Sebab kita ada banyak graduate. Kita ambil contoh satu pekerjaan, let's say doktor ataupun quantity surveyor, yang banyak orang kata graduate tetapi tak banyak jawatan dibuka sekarang. Mereka terpaksa ambil jawatan lain ataupun kerja lain. Salah satu dia program latihan yang dibuat oleh kerajaan kita untuk membantu belia mencari kerja, tetapi pada permulaan mereka perlu masuk satu program tersebut. Mereka belajar. Lepas mereka belajar, mereka akan dapat peluang pekerjaan. It's a start from somewhere dan it's a good starting point. Tapi kita kena improve based on daripada di situ. Isu satu lagi yang kita boleh ketengahkan adalah mental health. Mental health dekat dalam Malaysia, dalam dunia belia, saya boleh kata agak dulu kalau saya kata mental health dalam era 90-an atau 2000-an, mungkin ramai yang tidak faham apa itu mental health dan kenapa ramai yang ambil ringan pada masa itu. Dan sekarang ni walaupun makin bagus, kita ada banyak bantuan, kita ada banyak platform untuk tolong belia kita, tetapi kita masih lagi dalam golongan yang orang kata dia tak tahu nak buat apa jika benda tu berlaku depan mata mereka ataupun orang mereka kenal mengalami isu tersebut. Sekarang ni kita ada banyak platform yang bantu untuk social media kita yang dekat dalam dunia mental health. Salah satu dia yang anda boleh approach mereka untuk beritahu yang anda perlukan bantuan, dan kita ada support system yang daripada orang yang mengalami isu yang sama. Jika kita cakap perkara ini dulu, mungkin disalah orang yang kita mungkin tak percaya ataupun kita rasa kita yang bermasalah dan bukan untuk apa yang kita boleh bantu diri kita sebagai jadi manusia yang lebih baik. Isu mental health
bukan bermula di tempat kerja saja ataupun di tempat pembelajaran, tetapi mereka boleh bermula di tempat kita berasa selesa, iaitu di rumah. Kalau kita tidak selesaikan isu mental health kita akan lahirkan satu generasi yang tidak open up untuk generasi pada masa yang akan datang, dan benda ni akan jadi gagal atau terbengkalai untuk mental health kita. It's all start with us. Perkara ini bukan saja omong kosong saja. Kita cakap berdasarkan tentang fakta dan kajian yang telah dibuat bukan sahaja di dalam Malaysia tapi di serata dunia yang bercakap tentang benda sama, dan ini adalah bukan kali pertama kita dengar isu ini. Jika kita dengar benda ni dah lama, maksudnya it goes all over again, the same cycle, the same situation yang tak pernah bertukar dan asyik kekal benda sama. Di mana kesilapan benda tu? Anda sebagai belia mesti kena fikir apa yang saya boleh buat dan apa yang saya boleh tolong untuk saya punya belia sekarang ni. One of the thing korang boleh buat is kita buat anjuran seperti let's say a talk ataupun a discussion ataupun kita buat perbincangan tentang macam mana nak buat belia lagi better ataupun a build community around it. Sebab kita tak banyak buat perbincangan ataupun open space to us to talk about it. Sebab sekarang ni kita cakap tentang pasal is a taboo topic, dan topik yang tak berani yang nak berbuka atau tak berani bercerita. Jika anda beri cadangan ataupun bentangkan anda punya plan kepada pihak berkenaan, 9 out of 10 mereka akan dengar pendapat anda dan bagi suggestion kepada anda apa yang anda buat seterusnya. Mereka yang anda boleh ambil inspirasi seperti Zora Madani, Ilhan Omar, Fatimah Liman dan Chloe Sobrik. Kenapa saya ambil nama-nama ini? Sebab 3 benda. 1, mereka bantu isu komuniti di tempat mereka. Nombor 2, mereka not only appeal to youth tapi also appeal to dewasa juga, dan mereka bukan kata kosong sahaja ataupun tin kosong orang kata. Dan nombor 3 pula, mereka adalah proven and tunjuk dengan result dan kajian dan dapat percentage approval yang tinggi dekat dalam negara masing-masing. At the end of the day, yang paling penting adalah komunikasi. Bukan saja cakap kosong ataupun just tulis dekat dalam social media kita mahu perubahan. Perubahan bukan bermula daripada tulisan, tapi perubahan bermula daripada satu tindakan. Dan tindakan itulah akan menunjukkan adakah anda serius atau anda hanya cakap kosong saja. Kerana kita sebagai belia, kita tak boleh duduk pada masa silam, dan belia adalah untuk masa depan. Ingat, bersuara, bertindak, ubah. Jika anda suka video ni, jangan lupa untuk subscribe video ni, like video ni, share video ni dan komen di bawah video ni jika anda jadi Perdana Menteri dan apa yang perkara utama yang anda akan buat. Saya Faizal, signing off from my next. See you guys on next video. Bye bye.